Rasulullah ni semua ada nama. Kemah dia ada nama, perisai dia ada nama, pedang dia ada nama. Salah satu kaedah nama ni kita jarang terap, sebab Arab ni dia cukup menjaga satu salah silah. Penting, salah silah keluarga dia. Kamu suku mana, kamu bani mana, kamu kabilah mana, kamu keturunan mana. Satu lagi untuk mereka menjaga bentuk hafalan dan hafazan mereka. Mereka bukan setakat boleh hafal syair-syair yang panjang, prosa-prosa Arab klasik yang berjela-jela, mereka juga boleh hafal salah silah dan keturunan mereka. Untuk melengkapkan konteks hafalan tadi, mereka meletakkan nama-nama pada sesuatu yang sentiasa berada dalam ruang lingkup hidup mereka. Macam kita paling tinggi pun, nama kucing kita je kita ambil dia. Tengok binatang, unta Rasulullah ada nama. Unta Rasulullah yang terkenal apa? Quswa kan? Quswa yang hadiah daripada Sayyidina Abu Bakar waktu nak hijrah. Banyak lagi unta Nabi. Dalam sejarah ada 45 unta Nabi. Tuan-tuan nak hafal nama-nama tu 45. Kuda lagi tak? Kemudian kemah, pedang, perisai. Tengok dalam sejarah. Pedang Nabi pun ada nama, tu ada nama, ini ada nama, semua. Ini untuk menjaga legasi, konteks hafazan dan hafalan mereka. Sebab tu bila turun Al-Quran, tak jadi masalah bagi mereka untuk hafal. Sebab mereka dah ditekankan perkara-perkara seperti ini.